ampuni alpaku, genggam erat imanku. Saat kau tunjukkan kebesaranmu, padamu ku bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Hadirin, tajuk tazkirah kita pada hari ini, hijrah diri dari biasa-biasa ke luar biasa. Hijrah bermaksud berpindah daripada keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ini jelas menunjukkan bahawasanya kita perlu melakukan hijrah dan transformasi dalam diri demi kehidupan yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan sekalian, Ramadan adalah masa paling sesuai untuk kita melakukan hijrah diri. Tak perlu tunggu jadi sempurna. Cukuplah dengan perbaiki solat, perbaiki akhlak dan banyakkan baca Al-Quran. Masya Allah. Hadirin tahu tak? Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah penuh dengan cabaran. Para sahabat sanggup meninggalkan harta dan keluarga demi dakwah Islam. Ini jelas menunjukkan bahawasanya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kita memerlukan kesungguhan dan pengorbanan. Ibrahnya, hijrah yang penuh dengan kesungguhan amat penting bagi membentuk jati diri kita sebagai seorang Muslim. Kerana hijrah merupakan transformasi diri yang paling mulia di sisi Allah. Maka, marilah kita mulakan dengan Ramadan ini, jadikan sebagai titik mula hijrah. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan hidup kita diredai Allah. Akhir sekali, ingat pesan saya. #Jannah is not free, hijrah is the fee. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.